Hai geng, pernah tak anda nak buat kerja tapi tiba-tiba 2 jam scroll IG tengok kucing comel? Ataupun WhatsApp masuk, lepas tu fokus hilang macam macam tu je guys. Saya pun samalah, tak terkecuali. WhatsApp group projek je dah berapa banyak kan kat office ni. Tapi hari ni saya nak share 5 je cara fokus laser. Setajam itu guys, setajam laser. Okey, bye-bye gangguan media sosial. Okey, kita tengok sampai habis. Lepas tu subscribe kalau anda nak kerja anda siap tanpa drama. Hey, selamat datang ke Mok Tube, inspirasi kehidupan dan juga makanan. Like, subscribe dan bell jika anda masih belum. Saya Mike daripada Fantografi. Jadi, macam mana nak fokus bila telefon tu macam magnet guys? Asyik melekat je ni. Jadi saya dah ada test 5 trik ni. Senang gila. Tak payah buang telefon pun. Takkan nak buang kan? Mahal kan? Dalam sehari, kerja saya jadi lebih laju. Otak pun tenang. Okey, jom. Dah ready? Jom kita settlekan gangguan ni. Okey, trik pertama adalah mode senyap ataupun silent mode. 30 minit guys. Bukan 3 minit. Jadi, saya selalu telefon ni kita letak silent 30 minit je masa nak fokus. Contoh, edit video tanpa notification masuk, 30 minit ni pendek je guys. Tapi impak dia pada hasil kerja ni sangat tinggi. Anda cubalah tengok silent phone anda sekarang. Tengok berapa lama anda tahan. Iman tu kuat tak? Okay, trik yang kedua iaitu satu apps je at one time. Okay, janganlah buka 10 apps sekali. Saya selalu cakap, okay, kerja ni guna laptop je. Phone kita babaikan dulu. Okey, contoh. Kita tulis skrip dekat Microsoft Word ataupun Notes app saja tanpa check IG walaupun notification tu keluar. Okey. Jadi, anda try lah pilih satu benda. Fokus itu tengok hasil dia power tak. Okey, trik yang ketiga. Jauhkan telefon daripada anda. Saya suka letak phone ni dalam laci ataupun bilik lain. Contoh, masa shoot video, bila phone kita tak nampak, fokus kita akan 100%. Okay. Anda cubalah tengok, letak jauh dalam 5 meter ke. Tengok gangguan hilang macam magic guys. Okay. Trik yang keempat iaitu timer fokus. Saya guna timer ni 20 minit. Fokus pada kerja. Lepas tu, rehatlah 5 minit pula untuk minum ke, pergi toilet break ke. Okay. Ini taktik Pomodoro. Tapi saya panggil turbo focus. Contohnya kita edit gambar 25 minit. Lepas tu barulah check WhatsApp. Okey. Anda try lah set timer esok. Tengok kerja jadi laju baik punya. Okey. Trik yang terakhir iaitu reward selepas fokus. Saya cakap pada diri sendiri. Kalau siap 1 jam fokus ni, saya boleh scroll TikTok 10 minit. Macam mana? Okey kan? Contoh, habis shoot je, saya layan video lawak sebagai rewards dekat TikTok. Anda buatlah. Fokus dulu and then self reward pada diri sendiri. Confirm tak rasa bersalah untuk motivatekan diri anda untuk kekalkan produktiviti pada 1 jam lagi. So, itulah dia 5 trik mudah je guys. Okay, kita buat silent mode selama 30 minit. Buka satu app saja dalam satu masa. Abaikan yang lain. And then, jauhkan telefon daripada diri anda. And then, put timer untuk masa fokus anda. Dan juga, self reward. Senang je kan? Cubalah salah satu esok. Lepas tu, cerita dekat saya. Cerita kat komen kat bawah ni. Berapa lama anda boleh fokus? Okay. Kalau suka video ni, smash saja subscribe button tu. Dan share kat kawan yang kerjanya asyik scroll je 24 jam kan. Asyik terganggu je mindanya. Dan kita jumpa lagi di next video. Mok Tube gang. Okay, jom kita fokus macam laser. Peace out.